Toyota dah launching model yang baru, Toyota Yaris Cross. Yaris sebelum ni hatchback, kali ni Yaris crossover. Adik-adik yang baru dapat kerja tu mesti dah ketal lutut dah tengok model yang baru ni. Berapa income yang sesa sebelum nak letak booking tu? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula RM99,000. Deposit kalau letak 10% RM9,900. Road tax RM90. Insurans kalau belum ada NCD RM2,853. Total upfront yang kena ready untuk sebuah kereta baru ni adalah RM11,364. Untuk cek NCD ada berapa? Saya masuk dekat e-renewal.my. Isikan detail dan dia akan keluar semua info tentang kereta kita. E-renewal ni juga available dekat MyJPJ app. Biasanya kalau saya nak renew saya punya road tax, saya akan naikkan saya punya jumlah sum insured. Dekat sini juga kita boleh pilih untuk add-on coverage wajib macam windscreen, bencana alam dan juga kekecohan. Wajib bagi saya. Kereta Toyota ni dalam kategori yang reliable dan juga resale value yang agak tinggi. Jadi kita kira installment untuk 9 tahun. Sebulan kena prepare RM1,020. Kalau untuk setahun pula RM12,228. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM1,284. Road tax RM90. Untuk servis boleh budgetkan RM783. Wear and test tahun kita simpanlah RM1,400. Berbalik kepada cara nak renew insurans dekat e-renewal, pilih coverage tambahan, kan submit. Semua list company yang kita boleh pilih ikut harga dan juga budget kita. Kalau renew direct melalui e-renewal, kita boleh dapat extra 10% discount. Renew direct agent pun boleh juga, cuma discount 10% tu saya tak sure ada ke tak ada. Total up yearly expenses untuk sebuah Yaris Cross ni adalah RM3,557. Apakah yearly expenses dengan yearly installment? Maka dapatlah RM15,795. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM1,316. Berapa income yang saya nak memiliki sebuah Yaris Cross? Setelah nak gunakan 30% daripada income, sebulan minimum income kena ada RM4,800. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM6,581. So macam mana? Kalau gaji RM3,500 masih belum selesa lagi. Kalau dah ada 55% NCD, dapatlah jimat sikit. Cek balik NCD korang ada berapa dekat website ni. Renew direct melalui e-renewal ada extra 10% discount. Atau buka terus dekat apps MyJPJ. Boleh compare semua company insurans ni dalam satu platform. Straightforward. Renew semua dalam masa 3 minit.